Move on ni bukan kita lupa terus perkara yang terjadi tu. Kadang kita ingat move on ni kena lupa terus apa yang dah jadi. Padahal bukan. Move on ni tentang menerima takdir yang telah Allah berikan dan juga melepaskan dengan penuh rasa lapang di dada. Reda dengan hubungan yang tak menjadi tu. Bukan kita tak sayang hubungan tersebut, tetapi kita kena sayang diri kita lebih daripada hubungan yang mungkin toksik tu tadi. Kalau kita asyik kenang yang lama je, macam mana yang baru tu nak muncul dengan tenang dan juga menjadikan kita ni pasangan bahagia dia? Percayalah, bila kita lepaskan, insya-Allah Allah akan gantikan. Gantikan dengan yang lebih tenang dan juga lebih membahagiakan. Sekiranya anda tak tahu nak cari dekat mana pasangan baru, anda boleh cuba mencari dekat dalam tiljannah.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia yang mana telah mengumpulkan ribuan calon seluruh Malaysia ni. So, anda boleh tapis-tapis yang mana yang sesuai dengan kriteria yang anda mahukan, dan juga mungkin tahun ni adalah tahun terakhir anda bergelar seorang single. Ajak lagi kawan-kawan yang single tu join tiljannah.my sekarang tau.